yang paling bernilai di dunia. Di tempat yang kelima adalah mata wang Bitcoin Cash. Kali ini mata wang ini dikatakan bernilai sebanyak 382 US dollar. Di tempat yang keempat, mata wang kripto yang paling bernilai di dunia adalah Bitensor yang mempunyai nilai sebanyak 390 US dollar. Di tempat yang ketiga, mata wang kripto yang paling bernilai di dunia adalah BNP yang mempunyai nilai sebanyak 638 US dollar bagi satu mata wang kripto BNP. Di tempat yang kedua, mata wang kripto yang paling bernilai di dunia adalah Ethereum yang mempunyai nilai sebanyak 2,396 US dollar. Dan di tempat yang pertama, ini adalah cryptocurrency pertama di dunia, dan sekarang ini cryptocurrency ini bernilai sebanyak 103,000 US dollar. Ini adalah mata wang Bitcoin. Kalau korang ada belajar something hari ini, jangan lupa follow saya Oktaman Fazil, dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.